Dia lagi 3 minit lah. 3 minit ke 2 minit lah. Hai semua, welcome back to my channel. Tanpa lagi yang dah tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dengan notification bell. Lepas tu bagi thumbs up, okay? So enjoy. Hey guys. So sekarang jam 2.30 petang. Kita orang keluar lambat sikit hari ni. Rest yang semalamnya berkasih lega. So hari ni kita, kalau korang nampak my dress up hari ni, kita akan ke Wat Tam Sua. Apa itu Wat Tam Sua? Aina pun tak tahu. Cik, tak adalah. Wat Tam Sua tu dia macam satu temple. So we need to go there lah. Try new experience. Hey, kepak. Yeah. Untuk pasangan bercinta, korang kena makan ice cream Rama-Rama. Oh. 10 baht. Datang temple orang pun tahu ada. Untuk wanita tak boleh pakai yang seksi datang sini. Dia tak boleh pakai apa, short ataupun inilah macam tu. Pendakian kita tinggi ya. Tak nampak kereta kabel. So aku rasa kereta kabel tu benda lain atau tempat lain. Tu tengah buat lagi. Sedap. Wow. Up to here view sini be. Apa dia kata? Dia cakap. Yeah. The whole frame in the wheels. Oh. In from Thailand, only the spear car from Malaya is lucky. And you can make photo of the view, the whole frame. Ah. In on the mountains, lucky is welcome there. It's already there. Like for you, please, maybe 20 baht. 20. Okay. And then from there, this 20 baht for 1%. Bubuh lah. Betul. Okay. Kita duduk belakang depo pula. Dah naik lah bukan? Aina tak tahu apa function dia. But yeah. Is it so far? It's okay. You can do it. Mas sebenarnya kan 10 minit pun tak sampai. Tapi sebab dia 90 darjah Celsius. 90 darjah. So sangat. Okay, let's go. Dah nak sampai lah. Tu yang dia buat tangga macam ni tau. Penat tapi cepat sampai. Tak apa. Ambil view dulu.
Okay. Okay. Fighty. Kita orang kena naik 1250 lebih anak tangga. Sekarang baru 520, ada separuh je. Dan sebab tu makan nasi kan. Dan dah menyentuh sikit lah. Try berdiri ya. Weh, awak aku ajak kan? Dia tinggal aku. Ada banyak lagi tak? Okay, fighting. Bismillah. Dua tahun yang nanti 2 tahun. Ketemu yang paham. Do not sleep overnight on the tiger cave. Icut lah. Sampai nang. Oh yo. Macam mana Aina berusaha untuk dapatkan subscriber, macam ni lah dia. Asal apa? Dan semua tu. Okay. Tak apa pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Plates. 35. Oh, you might have to get your shoes on to go in. So. Bye. Bye. Goodbye. Nice to meet you. And you. Kalau kita turun tadi tak tahu lah kan.
Macam mana dia pun boleh naik binatang dekat atas ni. Tu dia apa? Hai. Sambil mak naik taruh atas ni nampak. Macam dalam Google. Okay. Yang lepas ni nak naik lagi tak? Apa? Obat dah. Ibu kalau naik lagi bukan ada apa dah atas ni. Ada benda ni je. Tapi memang nampak seluruh Thailand lah maybe. Sebab aku pun tak kenal Thailand tu tang mana. Macam kalau kita duduk atas Pinahi kita nampak kan. Oh tu batu. Oh ni Krabi, mana Krabi? Tak nampak. Sebab dia orang kan banyak gunung-gunung kan. So banyak terselindung. Tapi view cantik lah. Lagipun dia orang kata cantik lagi kalau sunset turun. Tapi lambat lagi kot sunset turun. Kita turun dulu. Biar kita turun dulu. Ambil makan ni. Come. Okay guys, so ni Wat Tham Suar. Dia ada 1230 lebih step. Kalau korang tengok tadi nak sampai merangkak kan. So apakah moral of the story dia? Moral of the story dia, Aina ni jenis yang akan habiskan kerja. Betul lah, bukan habiskan kerja lah. Dia macam even benda tu susah. Bukan Aina nak cakap macam ni. Moral of the story dia, even benda tu susah, kita tahu susah nak dapat, kita kena cuba juga sampai kita dapat. Walaupun kita terpaksa merangkak last kali. Faham tak? Kita kena buat apa saja untuk kita capai apa yang kita nak. Walaupun end up last kali kita terpaksa merangkak, terpaksa melutut, terpaksa jatuh, terpaksa sakit, kita kena habiskan juga. Sebab itu apa yang kita nak. Tapi dah 520 anak tangga tadi tu kita dah give up Amon. Dah give up gila dah. Sebab dia start tu terus 90. Tapi okey lah nak naik 90 tu. Dia buat macam kita rugi hang turun. Sebab hang tengok hang dah naik tinggi dah kan. Hanya baru naik 10 minit. Sebab start tu dah 90. Tu yang macam push rugi ni. Waktu tu duduk 200 lagi. Baru 200 dah rasa rugi. Naik dah 500 gila hang tak rasa rugi. Kalau dah duduk kat 200 pun rasa rugi. Naik 500 mesti lagi rasa rugi. Sebab kita lagi separuh lagi. Mana airport? Tapi kita dah dekat dengan airport tau. Kalau nak pergi beli SIM card kat sana boleh. Walaupun ada kapal terbang. Macam tu lah. Tapi seeloknya naik atas ni better hampa bawa ayam. Bawa please. Shh. Abah no. Dia jinak masalah dia. Dia memang menyendeng lagi. Memang dia duduk kering, tak ada apa. Jom. Ya Allah, sekejap lah. Net tu sesal lagi nak turun. Tapi saya. Tempat dia tidur. Siapa tidur? Turun lah. Siapa tidur atas ni? So, Aina nak turun sebab tak tahu dia nak turun akan masa berapa lama pula. Naik pun 2 jam dah sampai. Sejam dah. Tengok story tahu Aidin nak tengok story. Kami start naik pukul berapa dan kami sampai pukul berapa. Naik dari B4. Lo 5.40. Tadi yang terbaru post kau apa? Apa naik tadi terpus kan? Kau apa? 5.5. Kita naik 4.40. Kita sampai ni 4.40. Kita sampai ni kau Naik 48 minit. 48 minit sampai ni 5.30. 5.20 tu. 5.20. Naik sejam eh? Ha? Sejam 20 minit. Sejam 20 minit. Sejam 20 minit.
Orang lain naik tak lama. Kalau orang dalam Google tu, dia pun abad 30 minit dah boleh sampai dah. Tapi kami macam siput babi punya naik. Orang kata siput babi yang gigih berusaha. Daripada tadi duk mengorat. Jom lah. Wah, ada baby. Ada baby naik juga. Hai. Cute. Bang Di. Bang Di. Muhuk ah. Bapak hang. Oi, apa gila dia ni? Sat aku try aku pula. Aku boleh tak? Aku tak gerak apa orang gerak. Tuk Sami masuk dalam badan lah. Hari dia meluat dia ni duk main-main. Oh. Yeah. Hi guys. So hari ni adalah malam sebelum terakhir. Ya, kali ni for sure hari ni malam. Macam mana aku nak sebut malam ni? Tak kisahlah. Malam ni kita nak pergi Ong Nang Night Market. Dia ada hari-hari yang dibuka. Tapi tak sure esok ada ke tak. So sebab esok ada Krabi Night Market. So memang I nak tunggu bila Krabi Night Market. Jadi malam ni kita akan pergi Ong Nang Night Market lah. So kita tak pergi lagi. Okay. Kuat ayah, kuat. Macam tak ada apa pun sayang. Jalan. Macam tak ada apa pun. Bapa, ada ikan. Ni memang pada tu pun nak tu. Ronda kat sini tak sampai 10 minit. Untuk orang Malaysia tak ada makanan halal lah. Ada 1-2 kedai je. Tak payahlah. Tak payah mat. Tapi boleh lah kalau macam nak ambil DTVP. Pegang tangan ambil gambar macam tu. Nampak tak? Ambil gambar macam tu boleh lah. Tak ada masalah. Sini ada beer banyak. Mini bar. Mungkin murah kot. Tak tahulah. Cik tak minum. Hampa yang minum tahulah kan.